mengemukakan surat kepada SPRM berhubung dengan pelantikan kontraktor-kontraktor baru di bawah pengurusan yang terkini. Di mana bantahan ini, tuan-tuan dan sekalian, secara asasnya gabungan ini telah menuntut agar SPRM menjalankan siasatan secara terperinci serta membuat semakan semula ke atas keseluruhan dokumen tender yang melibatkan kontraktor-kontraktor yang telah pun ditawarkan projek baru-baru ini. Di mana mereka juga telah memohon agar pengeluaran surat tawaran kepada kontraktor yang bakal dilantik dapat ditangguhkan sehingga proses catatan selesai sepenuhnya demi memastikan kelulusan dan juga keadilan. Di mana secara asas, tuan-tuan sekalian, dia punya premis macam ni lah. Alam Flora ni ada kontraktor asal yang memang dah buat kerja sekian lama, ada yang berpuluh, ada yang berbelas tahun lah saya cerita kan. Dan mereka ini secara asas dia, kalau ada sebarang tender baru ke apa-apa ke, they will be the first choice dah. Kan mereka memang ada pengalaman, mereka ada kekuatan, mereka ada dana sebagainya. Tetapi tiba-tiba pada ketika ini Alam Flora keluarkan tender baru dan kontraktor-kontraktor lama itu dikesampingkan begitu sahaja. Dan adalah cerita di belakangnya kan yang saya tidak didahkan di sini kerana terdapat dalam butiran laporan kepada SPRM itu sendiri. Tetapi insya-Allah yang utama sekarang ini kita nak minta SPRM yang sekarang ini kita tahu sedang dibelenggu dengan pelbagai isu sebenarnya untuk menyiasat perkara ini dengan setuntas-tuntasnya. Apatah lagi kerajaan ini dikatakan sangat-sangat mementingkan dan mengutamakan tata kelola yang baik. Dan of course dah, bila namanya tata kelola yang baik, kalaulah kontraktor lama itu dan memang sekian lama buat kerja dan memang track record pun okey, tak ada masalah, tidak ada sebarang isu sebagainya, biasanya automatically akan diutamakanlah untuk sebarang tender baru, betul tak? Tapi itulah apa yang terjadi sekarang ini sebaliknya. Seolah-olah macam yang lama hendak dibuang, yang baru pula hendak ditatang. Macam tu lebih kurang, tuan-tuan sekalian. Jadi insya-Allah kita menantikan pegawai SPRM untuk turun di sini untuk menerima salinan laporan daripada wakil gabungan kontraktor Alam Flora, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terlebih dahulu kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak media kerana sudi hadir pada pagi ini ke SPRM untuk kami serahkan memorandum. Okey, sidang media hari ini diadakan bagi memaklumkan bahawa gabungan kontraktor Alam Flora telah mengemukakan surat bantahan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM berhubung pelantikan kontraktor baru di bawah pengurusan yang terkini. Okey, melalui bantahan ini pihak kami memohon agar pihak SPRM menjalankan siasatan secara terperinci serta membuat semakan ke atas keseluruhan dokumen tender yang melibatkan kontraktor-kontraktor yang telah pun ditawarkan projek pada baru-baru ini. Okey, untuk makluman juga, kami juga memohon agar surat tawaran pelantikan kepada kontraktor yang bakal dilantik dapat ditangguhkan sehingga proses siasatan selesai sepenuhnya bagi memastikan ketulusan dan kepentingan bagi kesemua pihak yang terlibat. Okey, untuk makluman kita telah serahkan memorandum berkenaan dengan tuntutan daripada gabungan kontraktor Alam Flora lah. Dan kita berharapkan pihak SPRM terus dapat menyiasatkan perkara ini dengan setulus-tulusnya dan dapat memaklumkan kepada Alam Flora surat tawaran itu dapat ditangguhkan dulu. Dikeluarkan, saya difahamkan mungkin besok ataupun lusa surat itu akan keluar. Bermakna kita mohon pihak SPRM menghubungi Alam Flora untuk menangguhkan dulu berkenaan surat tawaran itu. Boleh tak beritahu anggaran kos yang terlibat macam kontrak tender semua, boleh tak beritahu macam detail? Untuk makluman, berkenaan dengan kontraktor ni, dia ada yang lama, ada yang baru. Isu dia sekarang, pihak pengurusan telah membuat undi yang kita rasa tak adil bagi pihak-pihak yang lama. Itu je. Kita orang lama, tapi kita rasa kita tak adil tentang penilaian dan pemilihan daripada pihak Alam Flora. Kalau boleh kita nak kali ni punya tender biar dia adakan dengan setelusnya. Kita nampak apa yang berlaku sekarang ni macam tak telus. Itu je. Sebab tu kita buat laporan pada SPRM, biar pihak SPRM yang melakukan siasatan. Dan seterusnya tindakan daripada pihak SPRM itu sendiri. Ada sedikit perubahan lah. Sedikit perubahan di mana kita kontraktor lama ni, macam mana kita cakap, kita dah buat lama, ada yang tak dapat kan. Kita orang lama kita ada equipment kita yang kita dah beli sebelum ni.
kan. So kita nak letak mana lepas ni? Kita dah lama dengan Alam Flora. Kira sekarang ni kontraktor lama memang dah tak dapat nak teruskan kerja lagi. Tak dapat. Kontraktor lama tak dapat nak buat kerja seterusnya. Sebab tu kita buat laporan. Kita nak satu siasatan yang adil oleh pihak SPRM tu sendiri. Adalah beberapa yang benda tu pensi bagi pihak kami. Dan laporan tu pihak SPRM yang ambil tindakan nanti.